Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba jawab soalan ini dengan jujur. Siapa sangka golongan guru, insan yang mendidik anak bangsa, kini mencatat rekod kes bankrupt tertinggi di Malaysia, khususnya di Selangor. Ini bukan cerita sensasi, ini bukan fitnah. Ini data rasmi yang didedahkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia. Persoalannya, kenapa guru? Apa yang sebenarnya yang berlaku? Dan siapa yang patut dipertanggungjawabkan? Tonton video ini sampai habis kerana mungkin apa yang saya kongsikan hari ini boleh menyelamat kewangan anda, keluarga anda dan masa depan anak-anak kita, insya-Allah. Menurut laporan, Selangor mencatat jumlah kes kebankrapan tertinggi melibatkan golongan guru. Ketua Pengarah Jabatan Insolvensi Malaysia Datuk Ishak Bakri mendedahkan bahawa punca utama ialah kemudahan meluluskan pinjaman peribadi tanpa perancangan kewangan yang bijak. Pinjaman mudah lulus, dokumen ringkas, potongan gaji automatik. Dan di situlah perangkap bermula. Mari kita jujur, guru bukan golongan mewah. Ramai guru menyara keluarga, membayar sewa atau rumah, menanggung anak di universiti, ada ibu bapa uzur, ada komitmen luar jangka. Dalam masa yang sama, kos sara hidup meningkat, harga barang naik, tekanan emosi bertambah. Apabila terdesak, pinjaman menjadi jalan singkat yang nampak menyelamatkan, tetapi sebenarnya menjerat perlahan-lahan. Izinkan saya menegur dengan penuh adab, wahai para pendidik yang saya hormati, pinjaman bukan penyelesaian kepada masalah gaya hidup. Jika gaji RM RM4,000 tetapi komitmen RM5,000, masalahnya bukan gaji tapi perancangan. Pinjaman baru untuk tutup pinjaman lama adalah seperti gali lubang, tutup lubang, akhirnya jatuh sendiri. Teguran ini bukan untuk menjatuhkan tetapi untuk menyedarkan sebelum terlambat. Antara punca utama yang dikenal pasti, pinjaman terlalu mudah diluluskan, kurang literasi kewangan, tekanan sosial dan gaya hidup. Tidak ada simpanan kecemasan, tiada plan kewangan jangka panjang. Ini bukan isu guru-guru semata-mata, ini isu sistem dan kesadaran. Saya sekarang nak kongsi langkah realistik, bukan teori kosong. Pertama, hentikan budaya pinjaman bertindih. Jika sudah terbeban, berhenti, tambah hutang. Kedua, bina simpanan kecemasan walaupun RM50 sebulan. Sedikit tetapi konsisten. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Yang ketiga, bezakan kehendak dan keperluan. Tak semua benda perlu sekarang. Itu yang kita patut laksanakan. Kita dahulukan keperluan berbanding kehendak. Hawa nafsu ni kita tak boleh nak ikut. Keempat, dapatkan khidmat kaunseling kewangan. Ia bukan tanda gagal, ia tanda matang, insya-Allah. Yang kelima, bagi pihak berwajib, pendidikan literasi kewangan mesti diwajibkan untuk penjawat awam. Jadi, kita tengok laporan yang dihidangkan sebentar tadi, yang disiarkan sebentar tadi, ramai guru muflis disebabkan masalah hutang. Jadi, seeloknya, sebaik mungkinnya kita elaklah berhutang. Kalau bolehlah, kalau dah terdesak nak buat macam mana kan? Jadi, bayangkan sebuah negara yang gurunya tertekan dengan hutang, emosinya terhimpit dan fikirannya bercelaru. Bagaimana mereka mahu mendidik dengan tenang? Menjaga kebajikan guru bukan sekadar soal gaji, tetapi soal maruah, kestabilan dan masa depan negara. Jika anda rasa isu ini penting, tekan like
Jika anda mahu lebih banyak konten bermanfaat dan berani, subscribe channel ini sekarang. Dan tolong kongsikan video ini supaya lebih ramai sedar sebelum terlambat. Kita bukan untuk menghukum, tetapi untuk membaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video yang akan datang, insya-Allah.